Hai bang, Hai, abang nampak busy je. busy sikit. Nama abang dan position abang dekat Snackku ni sebenarnya. Okay, nama saya Izwan. Saya dekat sini sebagai Operation Supervisor. Secara simpelnya saya lebih kepada mesin lah kalau ada rosak ke, dengan training bekerja baru. Abang dah kerja kat sini dah berapa tahun sebenarnya? Daripada 2020, lebih kurang 5 tahun. Abang punya pengalaman peserta haru ke bila kerja dekat Snackku ni? Masa yang saya terharu ataupun yang saya rasa company tu terbaik bila COVID time tu semua company kena stop. Walaupun time tu kita orang tak kerja, tapi company tetap bagi gaji untuk survive untuk beberapa bulan tu. Ada tak kes-kes orang curi-curi makan time packing? Ada kot. Ada, confirm. kot. Ah. Mungkin lah. Nanti kita tengok CCTV kalau ada. Kalau ada mungkin lah. Siapa yang paling banyak buat kesalahan bila packing tu? Tak nak lah bagi tahu. Tak nak Tak nak bagi tahu lah. Kalau korang nak tahu, komen dekat bawah. Tengok, Siapa yang paling garang kat sini sebenarnya? ini confirm saya punya bos. Tak tahu dia tak ada. Tak ada. Saya cakap dia. Dia. Apa advice abang untuk orang kat luar sana? Okey, jangan pernah takut pada cabaran. Sebab cabaran ni akan membantu kita untuk menjadi lebih baik pada masa akan datang. Akan memajukan diri kita lah. Macam tu.